Sesuai ke buat pinjaman peribadi untuk beli emas? Contoh gold bar 100 gram ni harganya sekarang sekitar 47,000. Jawapannya, tak sesuai. Beli emas guna duit pinjaman. Emas ni sesuai kita beli guna duit lebihan. Contoh macam duit simpanan jangka masa panjang dalam bank, duit gaji, duit bonus, dividen dan sebagainya. Kalau kita mampu buat loan nak bayar angsuran setiap bulan, maksudnya kita mampu untuk buat simpanan. Tak perlu pun nak buat pinjaman semata-mata untuk beli emas. Sebab dekat bab beli gold, ada bajet serendah RM100 pun kita boleh menabung sikit-sikit, menabung dalam akaun emas gap, kumpul gram emas dekat situ. Bila dah banyak nanti boleh keluarkan kepada item besar macam ni. Simpan emas terus dapat emas fizikal. Duit simpanan tuan puan 100% akan dimasukkan ke dalam poket tuan puan. Bermakna keuntungan dari kenaikan harga emas juga 100% milik tuan puan semua. Jadi tak perlu buat pinjaman semata-mata nak beli emas. Boleh menabung emas sikit-sikit dalam akaun emas gap. Sangat mudah, murah dan patuh syariah. Nak mula menabung emas dalam akaun gap hari ini, ada RM100 pun dah boleh bermula. Klik link bio, saya bantu sebaiknya insya-Allah.